Lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang bilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung kembali kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin. Bab seterusnya, kelebihan berjalan ke masjid dan menunggu untuk melaksanakan salat. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man wada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi. Ghada ni tuan-tuan makna pada waktu pagi. Dalam bahasa Arab, kalau esok dipanggil ghadatun, besok. Aw raha, ataupun pergi pada waktu petang ke masjid. A'adallahu lahu fil jannati nuzulan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya syurga. Allah Taala akan kurniakan kepadanya hidangan di syurga setiap kali dia pergi pada waktu pagi dan setiap kali dia pergi pada waktu petang. Ini antara orang panggil apa, kemudahan, kelebihan, kurniaan Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda senang je, pergi ke masjid, pergi ke surau pagi dan petang. Kalau pagi tu insya-Allah lah kan sembahyang subuh berjemaah. Petang, maghrib, isyak, asar, itu antara waktu-waktu yang orang sibuk, orang letih dan sebagainya. Maka bila kita istiqamah buat benda-benda macam ni, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita syurga dan ada hidangan yang istimewa bagi orang yang kerjanya pagi dan petang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah yaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersiap sedia ambil wudu dekat rumah. Ini ambil wudu dekat rumah ambil wudu dekat surau, dekat masjid cerita lain pula. Ini kat rumah, dia siap-siap ambil wudu. Thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia pun pergi berjalan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia apa? Liyaqdiya faridatan, untuk menunaikan satu salat fardu daripada salat-salat fardu yang Allah telah tentukan kepadanya. Maka Nabi kata setiap kali dia melangkah, kanat khatwatahu, maka setiap dua langkah, kaki kanan dan kaki kiri yang melangkah ini, ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Bila kita melangkah kanan kiri ni, bila kau nampak diampunkan satu dosa, dan bila kita angkat pula kaki diberikan pahala. Begitulah, diampunkan dosa diberikan pahala, diampunkan dosa diberikan pahala. Ini bagi orang yang berjalan. Kalau naik motor, naik kereta macam mana, atau aku pun tak tahu macam mana tapi harap-harap setiap kali berpusing tayar motor tu, setiap kali berpusing tayar kereta, diampunkan dosa kita dan diberikan pahala, insya-Allah. Sebab Allah ni Tuhan yang amat kaya, terlalu kaya. Dalam hadis kursi kata, Allah Ta'ala kata apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kan Allah kata, kalaulah seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat meminta hajat kepadaku, wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu,
Dan setiap orang sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tu, aku beri belaka hajatnya. Kau nak apa? Contohlah kita kata aku nak 80 buah bateri, contoh kan. Lagi aku nak istana dekat Scotland 8, dekat UK 3, contoh, dekat Dublin 10 kan. Lagi Walt Disney, kau bubuh berapa. Semua nak minta banyak-banyak. Apa Allah Ta'ala kata apa? Ma naqasa min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Allah kata, tidak akan mengurangkan sedikit pun kekayaan aku kecuali seperti kau ambil sebatang jarum, kau celup dalam laut kan, dan kau angkat jarum tu, air yang melekat dekat jarum itu, itulah yang aku bagi seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Makna kayanya Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan faham ke tidak cerita aku ni? Kan? Tak, orang kata, orang Terengganu kata dok degi. Mana tak bergerak sikit pun kekayaan Allah. Lawatan kekayaan Allah. Semua yang aku bagi daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tak berkurang kecuali seperti kau letakkan sebatang jarum dalam laut, kau angkat jarum tu, air yang melekat dekat jarum tu lah yang aku bagi dekat korang. Allahu Akbar. Kayanya Allah. Harap-harap kita semua dapat masuk syurga belaka, insya-Allah. Amin. Kaya Allah. Kan? Untuk Syahid Ustaz Ahmad Lutfi, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada syahid, insya-Allah. Amin. Dia sekarang dah selesai dah. Kan? Untung orang macam dia. Saya dapat berita semalam tu, aku tak ada mood daripada pagi sampai ke malam. Tak ada mood kenapa? Sebab dia dah dapat apa yang dia nak. Kan? Dan dia dah dapat benda yang bukan semua orang boleh dapat. Benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, benda yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis, yang Nabi kata, kalaulah seseorang itu diberikan 100 nyawa, lalu dia gugur syahid, dia minta supaya Allah hidupkan balik dia, supaya dia syahid lagi, supaya lepas tu dia syahid, dia mati hidup balik sampai lebih 1 kali. Kenapa? Kerana apa? Dengan sebab ganjaran yang terlalu besar yang Allah kurniakan di hari akhirat kepada orang yang gugur syahid, tuan-tuan. Tidak ada seorang pun yang masuk syurga kecuali nak keluar baik semula. Tak ada orang kecuali orang syahid je. Orang syahid bila dia masuk syurga, dia kata, ya Allah, hidupkan aku balik untuk aku berjihad semula. Pasal apa? Hebat sangat syurga tu. Rasa macam kalau aku mati syahid lagi lebih besar kan. Maknanya aku nak cakap apa tak kerti, tuan-tuan. Hebatnya. Jadi almarhum Ustaz Ahmad Lutfi, alhamdulillah, telah mendapat apa yang dia inginkan. InsyaAllah diberikan pahala syahid berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan kalimah Allah, maka dia dikategorikan fi sabilillah. Maka dia hari ini sekarang ni, tuan-tuan, di mana? Nabi sebut berada di dalam perut burung-burung yang berwarna hijau. Seluruh orang yang syahid sekarang ni, tuan-tuan, diorang berada di dalam perut burung-burung kecil yang berwarna hijau, yang sedang berterbangan di atas syurga. Belum masuk lagi, dia sedang seronok, tengok tunggu masa je nak masuk. Besok kat padang mahsyar, orang yang syahid diberikan layanan VVIP, tuan-tuan. Dia tak payah pening kepala kan. Macam aku ni pening kepala lagi, korang ni lagi pening kepala kan. Jadi kita ni semua pening kepala belaka, dia dah tak ada dah, tuan-tuan. Seronok besok di padang mahsyar. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua syahid, insya-Allah. Amin. Tak berani dah pula nak amin. Siapa macam tu? Okeylah, balik ke hadis kita ni. Tak ibu cik buka surat 88. Buka surat 88 ya. Hadis yang kedua. Yang saya baca ni, baca dalam yang kedua. Jadi setiap kali kita melangkah, kita angkat kaki, kita letak kaki, dapat pahala ampun dosa, pahala ampun dosa. Ini kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, kana rajulun minal ansar la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid min wa kana la tukhti'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabhu fi zalma'i aw wa fi ramda' qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid
Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu cerita, kana rajulun min al-ansar, ada seorang lelaki di kalangan orang al-ansar di Madinah, la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid min. Aku tak kenal seorang pun yang berada di Madinah yang rumah dia paling jauh daripada masjid kecuali dia ni. Jadi rumah dia jauh daripada masjid. Berapa jauh tu aku tak tahulah. Mungkin 1 kilometer, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kelebihan lelaki ini, la tukhti'u salatun, tak pernah ponting berjemaah. Allahu akbar. Kita ni tuan-tuan, na'udzubillah lah kan, rumah depan surau kalau orang azan hati tak tergerak nak pergi, itu makna kena berubat lah tu. Dia masuk je dekat Darul Syifa ni, dia minta Ustaz Pedi tiup kepala tu, kan, sapu sikit dada tu macam mana. Dah, rumah depan surau abang, oi, orang azan kau buat relax. Makna ada something dalam perut kau tu. Dia ada penyakit hati yang menyebabkan kita ni berat nak menampak ke surau, ke masjid, waliyazubillah. Maka datanglah ubat dengan buas basta dekat surau kita ni ada. Jadi dia ni tak pernah monteng. Lalu orang kata ke lelaki ni, lawish taraita himaran syekh, kenapa entah tak beli seekor donkey, keldai, kan, kenderaan, tarkabu fi zalma wa fi ramda, untuk engkau naik pada waktu malam gelap nak pergi ke masjid, waktu isyak gelap, waktu subuh kan gelap, au fi ramda, kalau tengah hari panas, kau ada jalan kat padang pasir ni panas. Qala, apa kata lelaki ni, ma yasuruni ana manzili ila jambil masjid, aku tak suka rumah aku dekat dengan masjid, kan, mana aku suka lagi jauh rumah aku. Ini uridu ayyutabali mamsyaya ila masjid, aku nak supaya Allah Ta'ala menulis setiap kali aku berjalan ke masjid. Allahu akbar, kan. Kita ni, itulah aku cakap, malu nak cakap benda macam ni, kan. Motor ada, kereta ada pula ke, kan, ke kau nak beli helikopter pula pergi masjid, kan, contoh. Jadi lelaki ni kata, bukan aku tak nak beli, boleh beli, tetapi aku nak Allah Ta'ala tulis kepada aku kebajikan setiap kali aku pergi, warujui, dan setiap kali aku balik. Idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Dengan sebab benar niat itu tuan-tuan, Nabi kata Allah telah tuliskan bagi kau semua pahala itu. Memang dia dapat semua pahala berjalan kaki di masjid, ya, pergi dan balik, dapat semua macam. Jadi kita ni, yalah, gunalah nikmat, kan. Motor ada, gunalah. Kalau basikal mungkin dapat pahala mengayuh, tu mengayuh, kan. Motor dia kurang sikit pahala. Lagi-lagi yang pakai starter, kalau pakai start tu dapat juga pahala, dapat juga pahala tu. Kalau yang start ni, wallahu a'lam, aku tak tahulah. Tapi harap-harap insya-Allah Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, digunakan kepada kita pahala insya-Allah. Amin, ya. Dalam hadis yang ada diceritakan, khalatil biqa'u hawla al-masjid fa arada banu salimata an yantaqilu ila qurbil masjid فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. Imam Muslim menceritakan dalam sebuah hadis, satu hari di kawasan Masjidin Nabawi ini telah dikata khalatil biqa' haula al-masjid. Jadi zaman Nabi dulu, keliling Masjid Nabawi ini ada rumah-rumah lah. Lepas tu bila lama kemudian rumah ni dijual, ya, tuan rumah tu pindah ke mana Allah alam, ya. Jadi adalah kawasan-kawasan rumah yang kosong, tanah yang kosong. Fa arada banu Salimah, maka ada satu kumpulan kabilah di zaman Nabi, kabilah Banu Salimah. Dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, kami nak pindah berhampiran dengan masjid. Kita jauh duduk dekat Ijuk contohlah, kan.
Jadi nak pergi masjid ni jauh ya Rasulullah. Jadi boleh tak kami nak pindah berhampiran dengan masjid? Senang kan? Buka pintu rumah je, nampak masjid. Dengar orang azan. Ada. Seronoklah, senang. Rumah dekat dengan masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita ni sampai ke Nabi. Yang diorang ni nak pindah berhampiran dengan masjid. Faqala lahum, maka Nabi kata apa? Innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Nabi kata, aku dengar berita korang semua nak pindah duduk berhampiran dengan masjid. Betul ke? Maka sahabat-sahabat daripada Banu Salimah kata, na'am ya Rasulullah, qad aradna zalika. Kami nak sangat pindah biar rumah kami ni berhampiran dengan masjid. Faqala, maka Nabi SAW kata apa? Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab asarukum, diyarakum tuktab asarukum. Maka Nabi kata apa? Wahai Banu Salimah, duduklah rumah kamu. Mana jangan pindah. Rumah kamu Nabi kata, dan akan ditulis asarukum. Setiap kali kamu menampakkan kaki ditulis ya, pahala-pahala ataupun kesan-kesan kamu jalan ke masjid. Dalam surah Yasin Allah Taala kata apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah kata wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah menulis dan kami akan menulis ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, wa asarahum, dan kesan-kesan amalan. Jadi setiap kali kita menampak ni, tapak kaki kita ni, sekali atas dunia tak nampak, besok di padang mahsyar akan dibangkitkan semula kesan-kesan tapak kaki ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata dekat Banu Salimah, korang jangan pindah, stay dekat rumah kau yang jauh itu. Makin banyak kau berjalan, makin jauh rumah korang, makin besar pahala korang ke masjid. Lalu apa kata sahabat-sahabat Bani Salimah? Ya Rasulullah, ma yasarna an nakuna tahawalna. Kalau macam tu, kami lebih suka tak pindah berhampiran dengan masjid ya. Jadi kita macam saya pernah cerita dulu lah ya. Kalau kita pergi haji, pergi umrah, jangan tanya soalan bid'ah. Package ni dekat masjid berapa meter? Tanya kan? 500 meter, jauh gila letih lah kan? Orang kalau boleh, Ustaz, berapa meter antara rumah dengan Masjid Nabawi? Ustaz kata dalam 100 meter. Ustaz, boleh tak bagi saya yang 1 kilometer? Kan sepatut macam tu. Ataupun yang 8 kilometer setengah. Contoh tu. Lagi besar, lagi bagus kan? Maknanya kalau lagi besar, lagi jauh, lagi bagus. Sebab apa? Bila makin jauh, kau sentiasa jaga waktu. Nak zuhur dah, lagi sejam nak zuhur. Jadi kau pun siap-siap berjalan awal-awal sampai ke Masjid Nabawi. Siap awal-awal berjalan awal-awal sampai ke Masjidil Haram. Tapi kalau rumah celah tu je, relax tu, tak azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, bawa turun. Itu yang masbuk sokmoh tu. Bodoh tu. Janganlah kita kalau duduk Mekah, Madinah tu, jangan kita cari hotel depan masjid nampak. Kurang pahala pun tak. Dah lah kurang pahala, riak lagi. Cek hotel anda mana? Nampak tu guru tu tuan. Semalam tengok berapa? Wah kan. Habis RM11. Kau duduk hotel Piramli yang Mak Sentul punya tu pun tak. Yang lift dia buat 2 orang ni. Tu. Oh, dia punya yang apa lift kan ada kan? Rumah-rumah lama dekat Mekah, dekat Madinah tu masih ada lagi. Kau duduk yang tu, yang atas bukit tu, yang murah tu. Tu besar pahala. Makin banyak kau menampak, makin banyak kau melangkah, besar pahala. Kan duduk depan masjid ni tak ada benda Syekh. Pahala kurang, bayar mahal kan. Yang makin kaya toki, kau RM11 rugi tuan-tuan. Tengok Nabi kata ke sahabat ni, jangan pindah dekat masjid. Nabi kata duduk jauh-jauh, Nabi kata supaya banyak pahala kau berjalan. Tapi jangan pula kita duduk jauh langsung tak pergi masjid. Na'udzubillah min zalik. Anda bukan tak pergi Syekh, tak larang Syekh ini. Suih dah pula, na'udzubillah min zalik. Allah. Rugi. Ya. Kita kalau pergi umrah, pergi Mekah, pergi haji ni jangan sembahyang kat rumah. Na'udzubillah ya Allah. Rugi hidup kita, na'udzubillah, rugi. Nabi sebut dalam hadis yang lain, inna a'zaman nasi ajran fi salah ab'aduhum ilaiha mamsyai. Nabi kata,
Fa'ab'aduhum والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. Nabi kata inna a'zaman nasi ajran fi salah. Orang yang paling besar pahala dalam bab sembahyang. Siapa dia? Ab'aduhum ilaiha mamsyai. Yang paling jauh rumah dia dengan masjid untuk dia berjalan jauh, ya. Yang paling jauh untuk berjalan, bukan paling jauh, paling kalau sekadar paling jauh aku boleh. Rumah hantar mana Syekh? Jauh dengan masjid Syekh. Untung entah. Untung. Kalau kau pergi kau untung lah. Kalau kau tak pergi kau mana untung. Kan macam nasi bujik rawang kau ni kan. Aku rasa dia ni antara nasi yang paling jauh rumahnya dengan masjid. Rasa nasi yang paling jauh dalam dunia yang rumah dia jauh dengan masjid. Nasi ni bujik rawang ni. Apa nama tu Nurul Yakin. Aku rasa 10 km. Itu jauh. Fa'ab'aduhum, maka Nabi kata lagi jauh lagi besar pahala, lagi jauh lagi besar pahala. Besar pahala dengan sebab pergi berjalan. Itu bukan jauh dengan sebab jauh. Pas jauh dengan sebab jauh, ada hal lah kan. Kau belilah rumah atas bukit kan. Rumah atas bukit rumah. Walladhi yantaziru salah, dan orang yang menunggu waktu sembahyang hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhina yusalliha thumma yanam. Orang yang menunggu waktu sembahyang dengan imam lebih besar pahalanya daripada orang yang datang sembahyang lepas tu dia tidur. Ni cerita dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman Nabi SAW dan zaman sekarang pun sama juga. Ada orang yang tunggu daripada waktu ke waktu. Contohnya datang subuh kan, dia pun i'tikaf, baca Quran, lepas tu pergi sarapan kejap, masuk balik, tunggu bila lah nak zuhur, tunggu. Ni besar pahala dia. Sampailah orang azan zuhur. Habis zuhur contoh, dia pun pergi kerja buat kan, lepas tu makan sekejap, lepas tu duduk, lebih kurang tengok jam, dia lagi setengah jam masuk waktu yang asar ni. Dia pun tunggu masuknya waktu masak. Ini besar pahala orang yang tunggu masuknya waktu. Berbeza dengan orang yang balik rumah lu tidur. Tidur kan. Kau apa? Asar contoh. Asar pukul berapa? Apa? Mana kau ni jam tu aku tengok. Oh, situ. Ya. 4:11. Kan? Dia tengok pukul 4 awal lagi. Kan? Awal lagi dia kata. Lepas tu orang azan. Handphone dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata ni azan handphone, mesti belum azan lagi. Itulah perangai dia tu. Tak kira lah handphone dah azan ke apa, pergi je lah kan. Rugi. Soft pertama tu, takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu semua kalau kita tak ambil berat, rugi kita ya. Jadi besar pahala orang yang tunggu masa waktu daripada orang yang balik dia tidur, lepas tu dia pergi balik. Yang pergi tu dapat juga pahala bang, tapi beza kau tahu tak? Sebab yang ni menunggu masuknya waktu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ala adulukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu' ala al makarih wa kathatul khuta ila al masajid wa intizarus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Nabi sebut, adakah kamu nak aku tunjukkan kepada kamu sesuatu amalan yang kalau kamu buat Allah ampunkan dosa yang pertama, yang kedua Allah mengangkat kedudukan kamu. Nak tak benda tu? Maka sahabat kata bala ya Rasulullah, bahkan kami nak ya Rasulullah. Apa dia amalan yang kalau kau buat Allah muliakan kau, Allah ampunkan dosa kau? Yang pertama Nabi kata isbagul wudu' alal makarihi. Kau meratakan wudu' alal makarihi, di atas tempat-tempat yang kau benci. Maksudnya gini, kadang-kadang tangan kita sakit, luka lah ya? Bukan tak boleh kena air bang, boleh kena, tapi mengada-ngada boleh je kan. Kau pun alah sikit je lah, aduh. Contoh ni satu ya. Yang keduanya musim sejuk. Malaysia jangan mengada-ngada lah tak ada musim sejuk ya. Sebab tu Malaysia ni tuan-tuan, aku kadang-kadang fikir, aku cakap pula aku tak kata buang kita ni banyak rugi tau.
kita ni negara yang tak sejuk. Sepatutnya kita setiap kali batal wuduk pergi tajdidul wuduk, perbaharui wuduk. Lain kalau kau dulu negara sejuk macam Syria kan. Macam saya pernah cerita dulu masa saya belajar dulu, ada seorang syekh nama Syekh Ziyad. Syekh Ziyad ni saya tengok dia ni suka memperbaharui wuduk. Sekejap wuduk. Kadang-kadang musim sejuk, kau tahu tak, musim sejuk kita pakai baju double lah kan, 2-3 lapis ketor dalam. Dia selamba keluar, sing-sing lengan, ambil wuduk. Kita tengok dia ambil wuduk tu, kita pula menghembang meloma. Sejuknya tu kan. Dia kata alhamdulillah aku dah beramal benda ni. Mana beramal setiap kali batal wuduk ambil wuduk, batal wuduk ambil wuduk sejak 12 tahun. 12 tahun dah. Ya Allah, lamanya. Susah bangun kan. Kita kadang kan, macam kita kat rumah lah kan, kejap lagi balik rumah lepas main Isyak ni kan, kentut rot, kita pun tak ada, duduk tengok TV kan, baca benda-benda internet. Kalau kau ambil wuduk kejap, dapat pahala selagi mana kau dalam keadaan berwuduk kan. Lepas tu nak pergi tidur, bini sebelah sentuh bini, alamak batal pula, pergi pula ambil wuduk kan. Naik balik katil, sentuh, alamak batal tadi, 80 kali ambil wuduk. Tak payahlah kalau dah ada bini tepi tu. Masa tu pegang bini lagi besar pahala. Tu nak kabur ya. Pegang bini lagi afdal nak kabur. Jadi cubalah saya sendiri jaga wuduk. Dan kita kenal kan kawan-kawan kita yang jadi seorang yang mengulang Quran. Ni orang-orang Arab lah. Diorang punya wuduk, bang, satu wuduk boleh tahan 3 waktu sembahyang. Kau bayang ya, Zuhur, Asar, Maghrib. Tak berak, tak kencing. Kalau tak kentut tu boleh tahan lagi bang. Tak berak, tak kencing. Confuse aku kan. Makan macam kita juga, minum macam kita juga, tapi diorang macam tu boleh tahan. Wallahu a'lam lah. Mungkin dia jaga makanan. Kita Melayu mana ada, kejap dia kan. Kata macam mana angin lebih ya, nikmat. Alhamdulillah. Yang pertama, kau jaga wuduk. Isbahul wuduk alal makari. Maknanya okeylah, macam negara kita kadang kalau duduk macam kampung kan, macam aku balik Kuang kadang sejuk, kau tahu tak, Kuang tu kadang turun salji, kau jangan main kan. Jadi sejuk. Rumah aku kat Kuang tu pula pakai telaga, sejuk kan. Jadi kita kuatkan nanti ambil ais mayam. Kalau hujan, sejuk kan. Kalau duduk Cameron Highland lah contoh, sejuk. Cameron Highland mana ada aircon kan. Jual aircon confirm lingkup punya lah. Bid'ah tolalah, kau tahu tak, aircon dekat Cameron Highland mana ada. Kau jaga wuduk, besar pahala kau, besar pahala Nabi kata. Ni yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ila al-masajidi. Banyakkan melangkah kaki ke surau dan masjid. Aku ni, itulah kita pergi masjid naik motor bang, tu masalahnya. Nabi kata berjalan kaki. Bukan tak boleh jalan, kena pergi awal lah. Jangan orang bawa azan bawa terhegi-hegi nak berjalan. Itu alamatnya nak sembahyang asar, sembahyang maghrib kan? Jauh masjid rumah kita tu. Jadi kena banyakkan melangkah. Tak apalah, yang penting pergi ke masjid. Yang ketiga Nabi kata wantizarus salah ba'da salah. Menunggu masuknya waktu sembahyang lepas sembahyang kan. Lepas subuh tunggu bila lah nak zuhur. Alhamdulillah dapat sembahyang zuhur berjemaah. Lepas zuhur berjemaah, ya Allah ni ngantuk, mata nak ngantuk. Tengok ni kan, kalau aku lelap ni kan, selamat asar aku ni kan. Tak apalah, sabarlah kejap. Tadadeng, pukul 3.30, tadadeng 3.50, tadadeng, sikit lagi. Pup, azan asar. Alhamdulillah, kau pun pergi sembahyang asar berjemaah. Dapat pahala jemaah. Menunggu masuknya waktu sembahyang. Waktu sembahyang yang seterusnya. 3 benda ni kalau kau buat, diampunkan dosa, diampunkan dosa, ditambahkan pahala. Dan Nabi kata fadzalikumur ribat. Itulah dikategorikan orang yang murabitu. Murabitu makna apa? Orang yang berjuang berjihad fi sabilillah. Macam Syahid Ustaz Ahmad Lutfi. Macam dah lah nak pergi pulang, tak berani, penakut nak mampus kita ni kan. Tak payahlah, tak payah. Jaga yang ni je kan. Kita dengar bunyi mercun bola pun dah termasuk telur sebelah nak kampung kan. Kampung meletup kuat nak pergi perang. Perangan je lah kita ni Jadi ala kulihal, kita ni jaga benda-benda macam ni, insya-Allah diberikan pahala jihad.
Harap-harap kita diberikan kekuatan, insya-Allah. Amin. Orang yang duduk dekat ribat ni mana dia jaga sepadan tu tak? Sepadan negara Islam dengan musuh. Mana musuh? Macam kita pergi kat Syria dulu lah dengan NGO kan, pergi di bawah kita jalan. Dia kata, kau nampak tak bendera Bashar Assad tu? Itu 1 kilometer dia kata daripada kita. 1 kilometer. Aku pun tanya, sniper tembak boleh pergi berapa jauh? Kalau senapang lama dia kata 1 kilometer. Alamak. Itu kalau senapang lama. Kalau senapang baru lebih 1 kilometer dia boleh tembak kan? Jadi benda ni kita mungkin tak mampu. Penakut lah, apa lagi lah, tak ada persediaan. Tapi Allah Ta'ala punya sayang ke kita, dia bagi juga. Jaga wudu, jaga waktu sembahyang, dan juga banyakkan melangkah ke masjid dan surau. Tapi kena istiqamah lah, tu je. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuhu la yamna'hu an yanqaliba ila ahlihi illa salat. Nabi kata seseorang itu dikira berada di dalam sembahyang selagi mana sembahyang itu tahbisuhu, menghalangnya, menyekatnya. La yamna'hu an yanqaliba ila ahli illa salat. Maknanya dia ni rumah, ada rumah kan, tapi nak balik, contohlah antara Zuhur dengan Asar lah kan. Zuhur dengan Asar ni panjang bang, kumpulan 3 jam kan. Dia pun nak iktikaf, nak balik, tapi yalah, tunggu je lah. Padahal masa kau tunggu tu, kau tak sembahyang pun. Tapi Nabi kata engkau dikategorikan orang dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab kau menunggu antara waktu pertama kepada waktu yang kedua. Zuhur dengan Asar ni, selagi mana kau tunggu, seakan-akan engkau ni macam tengah sembahyang. Tu besarnya pahala orang yang jaga waktu sembahyang ni. Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat sentiasa berselawat kepada salah seorang daripada kamu selagi mana dia berada di musalla. Musalla ni tempat sembahyang. Alladhi shalla fihi, yang disembahyang padanya, ma lam yuhdith, selagi mana dia tidak berlaku hadas. Mana selagi tak terkentut, tak terberak, tak terkencing, malaikat akan berselawat kepada kita. Mana selawat malaikat ni apa? Malaikat akan doa kepada kita, ya Allah, ampunkan dosa dini, ampunkan dosa dini, ampunkan dosa dini. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia ni. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia ni. Lepas tu kan kita dah cerita, kita lepas bayang jangan terus bangkit, jangan terus keluar kan, baca astaghfirullah 3 kali paling sikit lah. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bi salam wa adkhilna al-jannata dara salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram kan. Lepas tu yang biasa kita buat, ada baca Fatihah. Lepas tu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wala haula wala quwwata illa billah cukup 100 kan. Apa kata Nabi? Diampunkan dosa dini walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Allah, untung. Sebab tu kalau kita, orang kata, kita tengok kan orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangkit, orang ni tak ngaji kan, rugi dia. Tapi tengok orang jugalah. Kalau orang tu macam aku, jangan kata ngaji pula. Aku bangkit tu pasal tak terberak. Ya, kita tak boleh katalah kan, kadang orang ada hajat kan, bini beranak dalam kereta ke kan, ataupun dia bontot dia macam dah dia rasa tu lain cerita lah. Tapi pernah Nabi tegur seorang sahabat kan, Nabi berhati je dia ni, lepas bayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangkit. Nabi kata, kenapa kau buat orang munafik? Nabi kata macam tu, kenapa kau ni buat perangai orang munafik? Kejap keluar, duduklah dulu ya, istighfarlah dulu sampai macam tu. Lalu sahabat dia kata, ya Rasulullah, aku keluar ni bukan sahaja sebab aku ni hanya ada selai pakaian.
untuk aku balik ke rumah kongsi dengan bini aku pula nak sembahyang, dia tak ada baju. Punya dahsyat kau tahu tak? Kan? Kalau korang macam level sahabat ni, munasabahlah korang balik. Kan? Kenapa balik je? Nak kain satu-satu je kongsi dengan bini anak. Nampak sangat bid'ahnya kau tu. Jangan nak bohong aku lah. Ya. Jadi duduk, istighfar duduk, berdoa dulu, apa tu, lepas tu balik lagi tu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa para sahabat Nabi pernah menunggu kedatangan Nabi SAW, dan ternyata Nabi SAW baru keluar ke masjid hampir pertengahan malam. Kemudian baginda mengimami mereka solat Isyak. Nak kabarnya di zaman Nabi, sahabat tunggu Nabi lambat sampai tengah malam. Kau tahu tak, bawa sembahyang Isyak mungkin 1 pagi, mungkin 12 tengah malam. Maknanya sahabat ni tunggu Nabi ni keluar daripada biliknya untuk sembahyang berjemaah sekali. Sebab tu kita pernah dengar satu hadis Nabi kata dalam masalah salat Isyak saja, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khiril Isya. Kalau tidak menjadi keberatan ke atas umatku, aku akan suruh umat aku ni lewatkan salat Isyak. Lewat tu bukan saja kau tahu tak, lewat tu pasal mengaji, belajar, buat benda macam ni, tak apa kita lewat sembahyang Isyak. Tapi kalau lewat dengan sebab lepak kedai mamak, tu bangang orang panggil, kan? Ataupun lepak tengok bola ke, buang tebiat ke, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau kau lewat dengan sebab ada tetamu datang, kau layan tetamu, tu tak apa, dibenarkan. Belajar, baca Quran, dibenarkan. Okey, jadi sahabat ni tunggu sampai Nabi keluar. Contohlah 12 tengah malam baru Nabi keluar. Okey, sahabat pun yang sakit baki ada ke masjid sembahyang dengan Nabi. Maka Nabi kata apa? Innan nasa qad sallu wa raqadu wa innakum lan tazalu fi salati man tazartumus salah. Kau tengok kelebihan Nabi kata. Nabi kata ada orang yang dah sembayangan. Mungkin ada sahabat datang tengok, tak sembahyang lagi ke? Tak lagi. Nabi tak keluar lagi. Tak. Kau Nabi main kat rumah kot. Contohlah kan. Ataupun tante Nabi sembahyang kat rumah kot. Ataupun Nabi tertidur kot. Lewat dah, aku besok kerja takut jam besok. Okay, aku sembahyang dulu lah. Dia pun sembahyang awal, balik rumah tidur. Yang ni duduk tunggu sampai Nabi keluar. Nabi keluar dia pun sembahyang. Lewat lah kan. Apa Nabi kata? Innan nasa qad sallu wa raqadu. Nabi kata ada orang yang dah sembahyang dan dah balik tidur. Wa innakum, tetapi kamu ni lan tazalu fi salatin, dikira sentiasa di dalam sembahyang, man tazartumus salah, selagi mana kamu menunggu masuknya waktu sembahyang. Isyak dah masuk kan, 8.23 dah masuk kan. Kita ni seakan-akan tengah sembahyang Isyak, betul tak? Besarnya pahala, padahal menganga dengan aku mengajar gitu. Tak faham ke tidak aku tak tahu kan. Diberikan pahala seperti kita ni tengah sembahyang. Untuk belajar ni tuan-tuan, untuk belajar ni, hidup kita akan seronok bila kita ada ilmu. Tapi bila kita tak ada ilmu, buat tu tak kena, buat ni tak kena, kita tak ada dalil, kita tak ada hujah, kita tak ada motivasi. Kalau kau ada ilmu, kau ada motivasi, kenapa aku buat macam ni, kenapa aku buat gini, seronok hidup kita. Rasulullah SAW sebut, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Rasulullah sebut tempat yang paling Allah sayang ialah masjid, dan tempat yang paling Allah benci ialah pasar. Ya. Pasar minggu tu tempat paling Allah benci sekali. Tapi jangan pula marah kat aku pula. Oh, saya berniaga pasar malam Ustaz, pasal hati saya. Jangan gitu. Tak apalah, kau berniaga ini masalah orang yang berniaga dan tak jaga sembahyang. Kan, berniaga masjid depan mata, orang azan buat je. Tu berapa ramai kita tengok macam tu. Kalau tempat aku tu kan, masjid seberang jalan, orang berniaga. Orang azan sama je berniaga, tak ada perasaan. Cubalah berasa malu. Paling tidak malu dekat kuitiau depan mata kau tu. Malu dekat apa benda, goreng pisang contoh kan. Malu dekat apa benda tu, apa balik ke, malu dekat apa benda tu, apa yong taufu tu, malu depan dia. Pergilah sembahyang kejap, tak rugi, bertambah customer kau. Tapi nak kata macam mana, ada orang selamba relax kan, dengan tak pakai, dengan suap senting nampak kepala lutut relax kan. Pada orang azan tak ada perasaan. Allah ruginya orang macam ni kan. Miskin dunia, miskin akhirat. Rugi lah kan? Dunia pun kau miskin, akhirat pun kau miskin.
Tapi kalau kau pergi sembahyang Jumaat, kurang-kurang kayu dah kau di hari akhirat besok. Nak kata macam mana? Sian, na'udzubillah. Jadi kenapa Allah paling benci pasar ni? Dengan sebab benda-benda tadi itulah. Lepas tu orang tahu lah orang jual beli ni kan. Orang jual beli ni ada yang gelentong, ada yang elok. Lepas tu bercampur lelaki perempuan, macam-macam. Kau tahu lah pasar macam mana kan. Jadi tempat ni Allah tak suka. Tapi bukan salah nak berniaga. Nak berniaga boleh ya, tapi tak sembahyang, pergi sembahyang. Seterusnya, bab menjaga masjid daripada kotoran, pertukaran, pencarian barang hilang, aroma bawang. Macam nama kedai makan je ni. Nabi SAW sebut, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Nabi kata meludah dalam masjid ini berdosa, dan kafarahnya, mana pengampunan bagi dosa meludah dalam masjid ini, dafnuha, kau tanam kau punya ludah tu. Ini masjid zaman Nabi bang, oi, masjid zaman Nabi pakai pasir, jangan pula kau dekat sini ni lawan perdana kau, jangan. Ni kau nak tanam pakai apa? Kan? Nampak dia kata dia penampuk je pun tak pasal dia kan. Jadi kalau orang berludah dalam masjid ni, kalau zaman Nabi kan, sebab tu pasir belaka, nanti dia akan kambul dengan kaki dia, selesai masalah. Kalau zaman sekarang tak boleh lah. Zaman sekarang kalau ada sangat pun, contohlah ada something kat mulut kita tak sedap, kita tengah sembahyang, ambil kau punya lengan baju ni, kau ludah kat situ ya, lepas tu kau konyol-konyol, kau letak dalam kucing, pandai lah kau cover ya, benda tu tak najis bang ya, tak najis benda tu. Okey, seterusnya Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW ra'a fi jidaril qiblati mukhatan aw buzaqan aw nukhamatan fahakkahu sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi SAW melihat di dinding masjid arah kiblat ada kiblat ada mukhar. Mukhar ni bang kahak, buzaq mana ludah yang berkahak, mukhamah hingus yang dah kering. Kau tahu tak? Tak siapa-siapa masuk masjid, oh dia ludahkan, melekat baik punya. Nabi tengok, Nabi marah. Fahakahu biyadihi, maka Nabi pun hakahu ni kenapa dia? Mengkuis kan? Bagi apa ni? Mengikis. Mengikis. Dia akan mengapa? Mengikis dengan jarinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Tapi Nabi tak suka. Nabi tak suka tengok benda macam tu. Nabi buat kikis dengan jari dia sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita geli, ye. Memanglah geli kan? Basuh lepas benda tu, susah apa? Rasulullah bersabda, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadha al-bawl wal al-qadar. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wa salati wa qira'atil Quran. Nabi kata sesungguhnya masjid ini tidak boleh kau buat sesuatu dalam masjid ini min hadzal baul, kencing dalam masjid. Kan ada hadis cerita kan, seorang Arab Badawi. Orang Badawi tahu benda kan, pesin. Aku tak kata ke Badawi, Arab Mesir sekarang contoh kan. Arab Mesir sampai sekarang pakai kencing tepi jalan lagi. Dia berasa nak kencing, dia kencing kan. Kalau kita naik taksi dekat Mesir, naik, tiba-tiba driver ni break emergency. Kita tengok ada roadblock, kena langgar babi lalu ke benda. Tak ada benda. Dia keluar pun nak kencing. Siapa kencing pun ni ya, sebab bagi dia kencing tepi jalan ni darurah, dia kata. Satu keperluan yang amat sangat. Tahan kencing bahaya, boleh kena batu karang. Jadi untuk mengelakkan batu karang, kita pun kencing tepi jalan. Itu perangai Arab Mesir. Perangai yang paling tak senonoh, pemotor gila, kau tahu tak? Kalau ada satu lorong kita pergi lalu, dia macam terowong kan. Hari-hari kena lalu. Kita tarik nafas dulu. Pastikan tahan nafas 20 harakat. Lari! Lari sampai ke ujung terowong. Sampai ke ujung, melekat lagi buah hancing, betul tak? Dalam tu dengan kencing, dengan peluk api, C4, macam-macam ada nak kabur. Orang kata Arab masih panggil Arab Badawi macam tu, na'udzubillah.
motor. Malu kita. Kalau orang kafir tengok, malu Islam. Jadi satu hari zaman Nabi ni, ada Arab Badawi ni, dia masuk masjid, selama dia kencing, bila dia kencing, sahabat belasah dia, kuang aduk, perfect. Nabi kata, biarkan, jangan kacau, biarkan dia kencing. Dah habis kencing, Nabi kata, ambil pasir kamu, dah cukup. Aku yang main ni. Nabi marah ke Arab Badawi ni kan, jangan kencing ni bukan tempat kencing. Nabi tengok Nabi punya akhlak kan, Nabi tak bagi sahabat pukul. Sebab apa? Dia kata kencing kan, bila kau pukul orang kencing, macam mana keadaan dia? Bersepak, jadi bersepak kencing ni, biarkan, Nabi kata. Ini nak khabar zaman Nabi SAW berlaku benda macam tu. Tapi kita kalau nampak orang zaman sekarang kerja dalam masjid, kau terajar macam cakap banyak tadi. Ini bukan zaman Arab Badawi, kau tak, orang tahu tu tandas mangkuk, kau tak tahu ke? Jadi kalau orang gila tu dia cerita lah. Ni kau orang gila ni, tapi dah perangai dia macam tu, kencing merata. Walau qadar, dan bukan tempat pembuangan sampah, tempat kotor-kotoran. Jangan, kadang-kadang korek hidung dalam surau. Selamba, jatuh dalam surau. Tak hidung kau tu tak, kau dah gentil-gentil, kau simpan dalam kocik. Lebih afdal kau telan. Jangan kau buang dalam surau ni. Jangan, ni tak selamba selek kat sedadah, pahit punya kan. Lepas tu ni datang apa kuning ni, kau nak sujud was-was, kau nak balik pam kat situ, tak tu kena lekat kat dahi kan. Kadang-kadang ada orang kepit kuku dalam masjid, ni pun tidak ada akhlak. Ni bukan tempat kepit kuku dalam masjid ni. Apa-apalah benda-benda qazar ni, jangan kau buang dalam masjid. Tisu ke apa ke, ambil kutip, simpan, buang. Wa innama, sesungguhnya masjid ini untuk apa? Li zikrillahi azza wa jal, untuk mengingati Allah, wassalah, dan sembahyang, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nabi sebut lagi, man sami'a rajulan yanshudu talatan fil masjid falyakul la raddaha Allah alaik fa innal masajida lam tubna li hadha. Nabi sebut, barang siapa yang mendengar seorang lelaki mencari barang yang hilang dalam masjid. Dia ni ada hilang barang, dia cari, lepas tu dia kata, siapa ada jumpa handphone saya? Dia kata gitu. Maka kau kata apa? La raddahallahu alaik. Kau kata ke dia, semoga Allah hilangkan terus barang kau tu. Macam tu pula. Fa innal masajida lam tubna li hadha. Sesungguhnya masjid tidak dibina untuk benda ni. Maksudnya gini. Yang pertama, Nabi kata, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid. Masalah pertama, dia ni hilang barang dekat luar, tu tak? Contohlah, dia ada parking unta dia kat luar, kau tahu. Sekali unta hilang, mana unta aku Dia pun masuk dalam masjid. Siapa dapat unta aku kat luar? Kan unta kau hilang kat luar, kau kecoh dalam masjid, apa hal? Kau tanyalah kat luar, kau pergi depok balai polis kat luar tu kan? Ataupun dia jalan-jalan, jatuh dunia handphone dekat jalan, dia pergi ke masjid, siapa dapat barang-barang aku Ini Nabi kata masjid dibuat bukan untuk mencari barang yang hilang. Satu. Yang kedua, orang yang dia cari, dia kecoh, siapa jumpa handphone saya? Ini memang kau kata, ya Allah, hilangkan terus saja. Tapi kadang-kadang kan masjid buat pengumuman kan, siapa ada kehilangan handphone, jumpa JK. Itu tak apa. Dia buat pengumuman dan dia tak panjangkan cerita. Siapa ada kehilangan handphone, jumpa saya. Handphone dia nama Samsung, double SIM card, dia punya prosesor terletak. Kau cerita banyak buat tak apa kan. Jadi panjang cerita. Tak. Masjid bukan dibuat untuk mencari, mendetailkan barang yang hilang. Buat pengumuman secara umum tak apa. Siapa ada kehilangan barang kemas, jumpa je ke masjid. Tak cukup. Ni tak siap. Emasnya 12 karat. Lepas tu ada cok pohkom kat situ. Ada panjangan mutu biar. Maka Nabi larang di sini orang yang menjerit-jerit, lepas tu detail-detailkan benda-benda macam ni, jangan. Tapi secara umum tak apa. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ila al-jamal al-ahmar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la wajadta inma bunyatil masajid lima bunyat lahu. Kan? Jadi hadis ni yang tadi tu umum. Hadis yang kedua ni mengkhususkan apa bentuk larangan
yang Nabi larang mencari barang hilang di masjid ni. Nabi kata, satu hari disebut kat sini, ada seorang mencari barang dia kehilangan seekor unta berwarna merah di luar masjid. Kan, orang parking unta luar masjid, bukan dalam masjid kau tu. Kata, siapa nampak unta merah saya? Ini orang kaya pun tu tak. Ini unta merah pakai murah apa? Unta merah ni lebih kurang macam Audi lah gitu, kan? Macam Passat gitu kan. Mana brand barang baik, mahal punya. Maka Nabi SAW kata apa? La wajadta. Nabi kata macam tu, kira doa, memang kau tak akan jumpa selama-lamanya. La wajadta, kau tak akan jumpa kau ni unta. Innama bunyatil masajidu lima bunyat lahu. Nabi kata, sesungguhnya masjid dibina untuk pembinaannya. Mana untuk beribadat, untuk baca Quran, untuk belajar dan sebagainya, bukan untuk cari barang hilang. Ustaz, satu soalan Ustaz. Ya. Saya nak tanya, amalan berbunuh cicak, satu amalan sunnah. Sebab ada orang masak dengan saya, sebab dia bertentangan dengan sifat manusia. Bunuh cicak sunat, ia dapat pahala. Dalam hadis sahih dari kitab Riyadhus Shalihin sebut, membunuh cicak memang dapat pahala, ya. Dia tidak bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sebab cicak ni binatang suka berak merata. Lain kalau kita rajin pakaikan di pampers, tak boleh. Follow bentuk cicak tu. Jadi memang sunat bunuh cicak. Bunuhlah, tapi jangan kau regi pula cicak tu, ya. Bunuh memang sunat. Bagus, ya, tak ada hal punya. Patut kita surau kan, kena buat carnival surau, pertandingan membunuh cicak. Siapa dapat lebih seekor, dapatlah lamb chop sepinggan, contoh. Malah ni betul. Macam baru ni. Betul tak? Jadi nak kabarnya, bagus bunuh cicak, ya, tak ada masalah. Ana bila sebut pasal cicak ni, Ana masa Ana duduk ke mama dulu, dia bunuh cicak, dia pandai tau. Cicak ni aku tak tahulah, dia suka warna putih, kan? Jadi Ana tengok dia bunuh macam ni. Dia ambil lidi, dia letak kapur tu kan, kapur makan tu, dia gentil kapur tu, letak dekat ujung lidi, letak dekat cicak. Cicak ni dia tengok kapur tu, dia macam lalok, betul tak? Macam kena daun ketung, pop jatuh. Oh gitu kata. Lepas tu belasah lah, kan? Okey, jadi sunat bunuh cicak. Tu aku nak cerita tadi, lupa. Cerita pasal barang hilang kan. Mungkin ada pernah cerita dulu benda ni. Di zaman Al-Imam Abu Hanifah juga. Imam Abu Hanifah ni seorang ulama yang alim, dan orang akan tanya dia semua masalah. Masalah fiqh, masalah tauhid, masalah tafsir, masalah hadis, semua masalah. Sampai masalah barang hilang pun dia tanya Abu Hanifah juga. Punya canggihnya Imam Abu Hanifah. Satu hari Imam Abu Hanifah tengah mengajar, orang tanya soalan fiqh, tanya, lepas tu orang pakcik, ya Syekh, ana ada satu soalan, tafadhal. Soalan saya kehilangan seekor keldai. Mana saya nak cek keldai tu? Abu Hanifah kata, lah kau tanya aku lah pula. Kau tanyalah balai polis, mana aku tahu keldai kau, aku mengajar PK. Tak, saya tak percaya balai polis, saya tak percaya CCTV, semua saya tak percaya. Saya ke Tuan Guru. Tuan Guru bagi saya fatwa, untuk saya ikut fatwa tu, nak cari mana keldai saya. Imam Abu Hanifah kata, mana aku tahu? Tak, Tuan Guru bagi je fatwa. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kau pergi balik, beli minyak tanah, minyak gas, kau minum minyak gas. Itu fatwa dia. Dah kita ikut semua. Dia balik, tuan-tuan, dia beli minyak tanah, dia minum. Minyak tanah kalau minum tak mati pun, sakit perut dia. Tak saya balik beli kan. Try sekali tengok. Dia pun balik bang, dia minum minyak tanah. Bila minum, perut dia menggelegak perut dia, sakit perut kan. Dia pun zaman dulu jamban buka kat rumah, kau tahu tak, nak berak dalam masuk hutan. Dia pun berlari nak pergi berak dalam hutan. Tengah berlari masuk hutan cari jamban ni, jumpa keldai dia. Tu nak tahu. Kau faham tak kita apa ni? Kan, dia nak bawa fatwa Imam Abu Hanifah. Okey tuan-tuan, dalam satu riwayat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia kata kat sini, pernah satu ketika sedang aku berada di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang melemparkan batu kepada aku. Ni Sa'id bin Yazid menceritakan, satu hari di dalam masjid, tiba-tiba ada orang baling batu kat dia, pelopok pada baling batu. Siapa dia? Tengok-tengok Omar, orang baling batu kat dia.
Oh kasar Syekh Muhammad, baling batu bukan baling slipper Syekh, baling batu. Nabi apa kata Umar? Izhab fa'tini bihadaini fajituhu bihima qala man antuma aw min aina antuma qala min ahli Taif qala law kuntuma min ahli al-balad la awja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ni baling batu dekat seorang sahabat nama Sa'ib. Lepas, aduh, ada apa? Kau pergi panggil mamat orang tu. Dalam Masjid Nabawi ada 2 orang mamat kau tu tengah memekak. Mai sini. Maka Umar tanya, "Man antuma?" Korang berdua ni siapa? "Au min aina antuma?" Korang datang daripada mana? Orang sini ke orang luar? Lalu dua lelaki ni kata apa? "Nahnu min ahli Taif." Kami orang Taif. Taif ni luar Madinah. Apa kata Umar? "Lau kuntuma min ahli al-balad la awja'tukuma." Kalau korang ni orang tempatan, orang Madinah, mak belasah korang berdua. Kenapa nak belasah kita orang? Umar kata, "Tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berani kau angkat suara dalam masjid Nabi, berani kau angkat suara. Mana Umar marah, tak jaga adab, tak jaga akhlak dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi kita kalau ziarah kubur Nabi dekat Masjid Nabawi tu, jaga akhlak kita, bagi salam ya, kita berdoa. Okey dah. Tak payah nak macam tak payah ya. Benda-benda macam tu tak jaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masjid secara umum macam itulah. Kalau khutbah ishtadda ghadabu, tinggi kemarahannya. Ittaqullah. Kita sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sidang mesti ada, aku menyampah. Jadi zaman dulu dia bahasa kamu tidak Ma'syarul muslimin. Okay. Tapi payahlah khutbah Melayu dah semangat, payahlah bang. Dia nak Arab juga. Nahnu qawmun a'azzallahu bil Islam, famahma btaghaina al-'izzata bighayri ma a'azzana Allah bihi azalana Allah. Arab ni bang, dia punya perkataan makhraj itu menyebabkan cakap macam ni bang. Sesuai berjadi tu. Dia ditekan suara tu kena makhraj dia naraka punya. Melayu mana ada berkata makanlah durian. Jadi Arab dia punya makhraj, dia punya sebutan huruf kena dengan nada tinggi. Okey, kalau khutbah apa boleh tinggi, ada hal punya. Sebab tu ada dulu masa khutbah dengan Pak Ana kan, masa tu cuti pun tahu tak, Ana tak tahu cuti apa. Jadi orang yang tak pernah sembahyang dekat masjid Iktisam Tirmizi Ayah pada bulan tak nak sembahyang. Aku pun khutbah, aku pun smackdown lah. Lepas khutbah ada seorang Muhammad juga aku, betul tak? Lama dia tunggu. Ustaz, saya tanya Ustaz, saya tak puas hati Ustaz. Apalah? Saya tertekan dengan khutbah Ustaz. Saya tertekan. Saya rasa dalam jemaah bukan saya seorang, ramai jemaah tertekan dengan saya tadi. Apa tak? Aku tak jadi dalam masjid. Nampak sangat tak pernah dengan khutbah smackdown kan. Ini biasa dengan khutbah yang pakai aircon. Kita kursi pun buat ya. Kita Allah. Biasa baca tu. Dia dengar wajah. Dia kata, ayo tu. Aku kurang kau tak tidur tadi kan. Kau memang dia bengang dengan aku pun tak. Kata saya tertekan, saya datang saya nak dengar khutbah dengan amal damal, tiba-tiba saya dengar ustaz macam ni saya tertekan. Tahu tak? Buat malu betul tak? Ada seorang Cina mu'alaf, masjid yang sama juga lah. Depan ada khutbah, ada yang dapat keluar. Aku tak nak keluar awal, pasal tak keluar belasah nak keluar. Kita lepas dalam nama sikit tu, tengok dari dia keluar. Kalau keluar ada seorang Cina tunggu betul tak? Bukan Cina tak derma ni ke? Ini Cina dia nampak Cina yang berkerja raya lah. Ustaz, lu tadi baca khutbah, lu punya khutbah tadi powerful mah. Gua tak pernah dengar ni khutbah. You punya khutbah very powerful lah. Lain minggu kau datang ni masjid, gua tak tidur punya. Dan lu faham, gua tak faham. Tapi gua suka ini punya style. Cina pula kau. Ada seorang Cina betul tak tempat aku tu. Dia tak boleh cakap Melayu, dia speaking lagi. Aku tak nak speaking ni, kalau dia speaking aku speaking, biasa gitulah. Lepas nak khutbah dia kata betul.
Ini terjemahan Melayu terjemahan boleh tak cakap takut korang. Aku bukan tak cakap, aku cakap kan biar pula. Dia kata apa? Mafhumnya, dia kata walaupun aku tak faham kau cakap apa, tapi I'm very enjoy, you know. You understand what I'm talking to black one? Kata tak faham. Nak kabarnya, dia tak faham aku ceramah apa, dia tak faham aku khutbah, tapi dia kata dia enjoy. Arti aku tak faham, aku kurang faham tak? Tak kurang. Kadang kau pelik orang Melayu ni, dan dia boleh kecil gitu, jenis tidur buai, tidurlah, sampai tegur nak khutbah pun, tidurlah, kau tak kau. Ini khutbah kau tu tak? Satu, mana boleh angkat suara. Yang kedua, contoh kita tengah khutbah kan, sekali budak-budak buka, alah, bopel-bopel. Yang belakang tu, diam! Tengah khutbah! Boleh cakap macam tak ada hal punya. Kata, makan. Khatib berkata, tak banyak khatib pun. Khatib jadi kuasa veto pun. Dia tak boleh, korang makmum ni, aku boleh. Ya? Ataupun, tengah-tengah khutbah, tengok ada mamat duk dari tong lembu. Woi, tong lembu! Itu boleh jadi tak ada hal punya. Korang jangan pula buat warok batal khutbah. Pergi kerja! Pergi buat warok. Cobaan. Bangang kau panggil. Atau kau khutbah kau nampak orang pecah kereta. Tu kereta. Estima besar apa? Orang tengah pecah. Dia semua warok. Lantak kau tu. Ataupun kita tengok khutbah nampak orang buta berlintas jalan, kita nak langgar dia. Ketika itu wajib kalau aku sempat aku berlari 3 kali memang tu selamatkan orang tu. Wajib memang tu kena lagi dengan fikah kita ni. Kalau tak, kita tak ngerti. Jadi bukan semua keadaan tak digunakan angkat suara. Ada keadaan-keadaan tertentu digunakan angkat suara. Okey, kita perhabiskan bab ni. Nabi sebut man akala min hadhihi syajarah yani asum fala yaqrabanna masjidana wa fi riwayatin muslim masajidana. Nabi kata siapa yang makan daripada pokok ini, asum ni bawang putih. Maka Nabi kata fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali kamu mendekati masjid kami. Bawang putih berbau. Ini bawang putih yang tak masak. Kalau dah masak tu insya-Allah kurang bau. Dan ini juga masalah bagi orang yang makan tak gosok diri, tak komoh-komoh. Ya, jadi makan pergi masjid. Tu bau berempung kau-kau tu. Allah. Terus tahu, kita bau. Oh bangkai. Ni aku baru longkang buat ni nak muntah aku. Dan dalam makan bawang, batu jaluk, batu budu, petai, jering. Tak wokok lagi gua tu tak. Hancur bau. Ini makruh. Dan kain boleh jadi haram. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man akala min hadhihi syajara fala yaqrabanna aw la yusallayanna ma'ana. Nabi kata, aw la yusalliyanna ma'ana. Nabi kata siapa yang makan dari pokok ini, mana bawang besar, bawang putih ni, jangan sekali-kali hampiri kami dan sembahyang bersama dengan kami. Dalam hadis yang lain Nabi kata lagi, man akala suman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana. Nabi kata siapa yang makan bawang putih, makan bawang besar, maka hendaklah jauh-jauh dengan kami dan jauhkan diri daripada masjid kami. Ini masalah bau. Tapi kalau pada makan, pada kotor gigi, pada kompor-kompor dengan apa? Listrin. Aku nak sebut polistrin tadi. Polistrin tu tak ada kompor-kompor kan? Kalau pada kompor-kompor listrin, kan? Tak hilang juga. Kau kena harfi pula. Jadi jaga bau mulut ni sensitif. Kau jangan main-main. Bau mulut ni minta Allah sembuh penyakit kita kalau dia berbau mulut. Man akal al-basala, man akal al-basal wa sub wal-qurras pada yaqribanna masjidana fa idal malaikata tata'azzar bima yata'azzar minhu al-alam. Dalam riwayat lain dia kata benda bau-bau ni antara daun yang berbau kuras ni daun bawang. Lagi daun apa tu? Kucai. Daun kucai kuat juga bau Tapi yang paling tenyik bau putih lah. Orang kita Melayu insya-Allah tak kurang bau. Pas Arab kan dia kan buat dia panggil sup ni
Macam mayonis tu betul tak? Dia buat, dia blend bawang putih, blend. Dia makan mentah-mentah macam tu, dia cicakkan roti. Yang itu yang bau-bau tu, kalau dia tahu dia bajet tak tahu nak nafas. Ada lagi dua ni tak suka gosok gigi lah, tu lemah tu. Muka handsome, gigi hancur. Seterusnya, innakum ayuhan nas ta'kuluna min syajaratain. Okey. Nabi sebut tadi, masalah bau ni bang, bukan dari manusia terganggu, malaikat pun terganggu. Betul tak? Malaikat pun tak suka bau-bau busuk ni. Yang suka bau busuk ni jin, afrit saja. Betul? Innakum ayuhan nas ta'kuluna min syajaratain ma arahuma illa khabithataini hadha al-basal was-sum ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. ما شاء الله. فمن أكلهما فليمتهما طرحا. Ini Omar pernah sebut, apa kata Omar dalam khutbah dia, ayuhan nas, wahai manusia. Ini dalam khutbah Omar sebut, ayuhan nas innakum ta'kuluna min syajaratain. Sesungguhnya kamu yang aku tengok makan daripada buah jenis pokok ma'arahuma ila khabithataini. Yang aku lihat dua pokok ni, dua pokok yang tak elok. Maknanya Umar tak makan bawang besar, bawang putih, betul tak? Hadha al-basal wa sum, bawang besar dan bawang putih, Umar kata. Walaqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hidup dulu, idza wajada rihahuma min ar-rajul, bila Nabi jumpa ada orang lelaki yang berbau mulut dengan bau bawang ni dalam masjid, amara bihi fa ukhrija ila al-baqi'. Nabi akan panggil, bawa dia keluar ke baqi'. Jangan bagi masuk dalam masjid. Jauh ke baqi' pun dekat apa. Oi, jauh, oi. Bawa ke baqi' tu. Wik. Keluar. Sama macam tu, bau sensitif. Jadi kita ni kena jaga bau. Tak semua sini bau mulut, bau badan pun sama juga. Ya? Kadang-kadang bau bunyi beras, bau getah kerang, macam-macam. Tapi Allah tu bergerak, akbar tu, panggil lah tu, kita. Itu adalah ciptaan Allah, dia kata. Tapi jangan ginilah, kan? Kalau ada orang bau-bau tak kuat, tak sedap ni, yelah, benda tu tak elok bagi dia. Tapi kita jangan gina dia, apa mak ni bau, jangan gina berdosa. Tapi dia wajib jaga kebersihan dirinya. Jadi Gua tak pernah kawan. Ini bukan kita nak gina mana-mana yang tidak, ya. Tapi ciptaan Allah Ta'ala. Kalau korang pernah kawan dengan negro, dia punya bau sampai tetap ni. Tapi dia macam mana? Dia bagi dia okey kan, masalah. Dia kalau dia mandi dalam bilik dia, bilik hammam kan, sauna tu, dia mandi lama, dia keluar tu, bau dia melekat dia ke air. Itu nak power engine di bau luar ni. Dia macam mana, ya? Jadi kalau kita ni Allah uji dengan bau badan yang kuat, cubalah pergi kerja keluar pakai wangi-wangi, kan. Tapi kalau dia minyak wangi pun tak tahan, gantung lah buat gegan. Dia tak pakai leher kau ke, kepik ketiak kau ke. Tapi Allah je tu buat gegan. Cik, buat cik Allah masuk bilang. Contoh nak kamu aja untuk menghilangkan bau-bau badan. Maka Umar kata, Nabi bila tengok ada orang berbau mulut dalam masjid, Nabi kata, keluar, pergi ke baqi', jauh dulu, kau jangan main. Faman akalahuma, maka Umar jauh. Siapa yang nak makan bawang putih, bawang besar, falyubidha tabkhan, maka matikan bawang ini dengan memasak. Bila kau masak, dia akan mati baunya, kurang baunya. Jadi yang masalahnya makan mentah, ya. Jadi nak makan tak ada masalah, tapi kena masak. Dulu saya ingat dalam tahun 80-an kan, kita pergi Mekah. Masa tu masih ada lagi lah, zaman sekarang anda tak ingat lah kan. Kita pergi Mekah, kita pergi kena makan maf'am. Masuk dekat dunia apa kedai makan tu, dia dah standby dalam bakul. Kau tahu bawang putih besar bapak macam apple tu, makan mentah-mentah tu. Macam apple ke apa apple, bawang tu, bawang putih. Bukan kita beli Arab ni kan. Benda yang Nabi larang tu lah yang buat. Dia panggil orang Arab. Jadi bukan semua Arab ni betul dah tu. Agar kita apa pun betul. Yang betul dia apa? Ikut apa yang Rasulullah SAW ada. Jadi insyaAllah pada umur kita akan sambung lagi
bab yang seterusnya bab qiyamul lail. Allah Subhanahu wa